Halo guys, Rocky di sini di dalam episod baru kita, Nubis Kubis. Video ni aku tujukan khas kepada orang-orang yang baru nak bermula dengan dunia permotoran. Motor-motor besar lah. Kita start 250 ke atas. Dan motor ni motor pula. Dan video ni aku tujukan untuk orang-orang marhain, golongan-golongan marhain macam aku ni, yang ada certain budget untuk beli motor. Kita tak ada budget banyak lah, orang kata. So, sekiranya kau dah bercadang. Alamak, dah jalan. What the fuck. Sekiranya kau dah buat keputusan untuk beli motor, tapi tak tahu lagi nak beli motor apa, hari ni aku akan bagi sedikit tips-tips lah untuk bantu korang buat keputusan untuk beli motor apa sebagai motor Nubis Kubis yang pertama. So, sebelum kau beli motor tu, kau kena tahu dulu korang ni jatuh dalam kategori orang macam mana, kategori bikers yang macam mana. Bikers Nubis Kubis ni dia ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah orang-orang yang tak pernah naik motor. Dia pernah lah naik motor, mana ngarut lah kalau orang tu tak pernah naik motor. Tapi aku tak tahu lah kan, mungkin ada. So, untuk orang-orang yang tak pernah naik motor, dia naik kereta je tiap-tiap hari pergi kerja. Macam-macam pelik perangai orang bawa kereta ni, tau. So, berbalik pada tadi, kategori yang pertama adalah kategori orang-orang yang tak pernah naik motor. Maksud aku tak pernah ni, dia macam dia naik motor ni masa zaman-zaman dia kat universiti dulu. Dia naik lah, pinjam motor kawan. Lepas tu dia pergi kerja pun naik kereta. Daripada mula dia start kerja sampailah sekarang naik kereta, tak pernah naik motor. Tapi tiba-tiba korang, orang-orang ni dia macam terfikir nak upgrade naik motor lah kan. Nak try naik motor lah, nak try naik motor pergi kerja sebab save minyak ke apa ke lah kan. Sebab motor ni memang terang-terang macam-macam benda kau save, minyak, tol, dan masa. Memang terbukti untuk pergi kerja lah. So, untuk orang kategori macam ni, cadangan aku adalah korang start dengan motor 250 dulu. 250. Dekat Malaysia ni ada 4 lah main 250. Kita ada Ninja 250, kita ada Yamaha R25, kita ada CBR 250, dan kita ada KTM RC390. Korang boleh start dengan motor-motor ni dululah. Okey. Alamak, Okey. Kenapa aku suruh korang, orang-orang kategori yang pertama ni, start dengan 250 dulu? Okey, first kali 250 ni dia kecil, lepas tu dia ringan, dan power dia masih lagi dalam kawalan kita lah, under control. So, korang takkan dapat rasa perubahan kuasa yang terlalu mendadak lah, orang kata. Sebab kalau korang biasa bawa kereta pun tak sama dengan bawa motor. So korang kena biasakan dulu dengan torque motor.
tok motor ni lain sikit rasa dia. So yang kedua, sebab apa 250? Sebab 250 ni kebanyakannya murah. Dalam 20,000 kita dah boleh dapat dah 250. Tapi untuk tutorial atau tips beli motor ni, aku cadangkan jangan beli 250 yang baru. Beli yang second hand. Sebab ada je 250 kat luar tu yang tahun 2010 sampai 2015 yang harga dia dalam 6-7 ribu kalau tak percaya, even 250 aku, Ninja 250 tahun 2011 aku punya, aku beli harga 6 ribu je. Memang susah nak percaya, tapi kena pandai cari lah. Kalau kau pandai cari, kau boleh dapat. Dan kenapa aku suruh beli second? Kenapa aku suruh beli second hand? Sebab ada sebab dia, nanti aku bagi tahu. Okey. Sebab yang ketiga korang kena start dengan 250 ni, sebab korang selama ni bawa kereta tau, korang tak bawa motor. So korang kena tengok, lepas korang beli motor tu, korang kena bawa motor tu dalam sebulan 2 ke. Dan tanya diri korang sendiri, adakah korang suka naik motor? Suka tak naik motor ni? Bila korang dah beli motor 250 tu, suka tak bawa motor? So kalau jawapan dia, ya, aku memang suka betul lah naik motor, rasa lain macam, memang best, then selamat datang ke dunia pemotoran. Kehadiran anda amat kami alu-alukan. Dunia pemotoran memang best. Tapi let's say korang bawa 2 bulan motor, korang rasa tak best. Korang rasa tak best lah naik motor ni, bahayalah apa. Contohnya macam ni kan, hujan, basah lah, bau asap badan. So korang tak suka. So kalau korang tak suka, tak apa. Sebab tu aku suruh beli second hand 250, bukan second hand Rabbit ke, second hand Panigale ke. Sebab tu kita start, untuk orang-orang kategori macam ni, kita start 250 second hand. Sebab bila kau rasa kau tak suka beli motor tu, bila kau nak jual balik motor tu, dia tak rugi banyak sangat. Katakan kalau macam aku beli 250 tu 6,000. Kata aku nak jual balik pun dah turun harga 5,500 macam tu lah, lebih kurang. So rugi dia tak banyak berbanding kau beli let's say kau beli 1000cc baru harga 90k, and then kau nak jual second dengan loan loan bank lagi, tak boleh nak settle. So korang akan menanggung hutang yang banyak lah, orang kata. So sebab tu kalau kau tengok kadang-kadang orang jual motor superbike ni, mileage dia orang sikit je, 10,000, 5,000, 4,000. Ada yang tak jalan langsung 1,000 pun ada. Sebab macam ni lah. Dia beli motor, tapi dia tak suka sebenarnya naik motor. So akhirnya motor tu akan menjadi beban kepada dia, dan motor tu terbengkalai dan dia terpaksa menanggung hutang. So sebab tu orang-orang macam kita, golongan-golongan marhain, kita start dengan 250. Dia lebih kuasanya lebih terkawal. Harganya murah. Nampak? So itulah dia. Lagi satu, bila kau dah beli 250 tu, katakan kau suka naik motor, kau layan dulu 250 tu setahun ke, setahun setengah ke. Sebab engkau nak dapatkan art tau, atau skill bawa motor. Skill bawa motor dia tak sama macam kereta. Skill bawa motor ni kau kena ada learning curve lah, orang kata, supaya kau dapat bezakan macam mana cara kau ride,
masa hujan, masa jalan kering, masa jalan jam. Okey. Okey. Kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah nobis-kubis yang dah biasa bawa motor. Dia dah biasa dah bawa motor. Orang macam ni, kategori ni dia, orang ni dah biasa bawa motor. Dia dah tahu dah alam pemotoran ni macam mana. Dia dah biasa kena hujan macam ni. Dia dah biasa kena jam. Dia dah biasa bawa WhatsApp pada dia. Cuma sebelum ni dia bawa motor Kapcai, motor naked 150 ke, bawa double R ke, bawa reject ke. Oi. So untuk orang-orang macam ni, nasihat aku, kalau nak start dengan dunia pemotoran besar-besar, aku nasihatkan korang start lah dengan apa-apa motor pun yang korang nak start. Tapi as long as dia within your budget lah. Kalau dalam budget korang Pani gali lah korang start. Kalau budget korang ER6 lah korang start. So sebab orang-orang yang dah biasa bawa motor ni, InsyaAllah kalau kita bagi dia apa-apa motor pun, dia boleh handle. Lagi-lagi budak-budak double R, budak-budak TZM, budak-budak RZ, dia memang akan biasa punya lah. Yang abang-abang yang bawa motor Kapcai LC ke, apa Y150 ke, pun tak ada masalah nak start dengan motor saiz-saiz besar. Tapi kena slow down sikit lah. Sebab kita kena simpan dalam kepala otak kita, untuk corner motor superbike tak sama macam korang nak corner Kapcai. Korang kena dapatkan art atau skills untuk corner motor superbike. Sebab tu dalam pengalaman aku memang ramai lah yang first tak pernah bawa superbike, and then dia ingat corner macam corner motor Kapcai juga, so dia overshoot. Kebanyakan orang, bila kau beranggapan superbike ni corner macam Kapcai, 100% motor akan overshoot. Superbike dia tak corner macam Kapcai. Kapcai kau letak lah gear 6 ke, gear 10 ke, kau bantai full throttle dekat corner, hairpin, motor tu confirm melekat. Tapi superbike tak boleh lah macam tu. Kalau korang ada certain budget, let's say budget korang 20,000 ke macam tu kan, and korang tak boleh nak buat keputusan nak ambil ER6 ke, MT7 ke, XJ6 ke, atau mana-mana motor 650 lagi lah kan. Dia biasanya motor 650 ni dia memang motor beginner lah. Motor 600 tu selalunya motor advance sikit. Aku pun tak tahu kenapa. Dia selalunya engine 650 ni dia tune low sikit. So engine 650 ni memang smooth je, sedap je kau bawa. Dia takkan ada rasa macam ni lah. Ni kan ada surge dia kan. Ini MT-09 je ada. So kalau korang ada bajet dalam 20,000 ke 25,000, aku cadangkan lah, ni cadangan aku, hasil pemerhatian aku lah kan, motor yang terbaik dalam range 20,000 ke 25,000 second hand bukan baru. Kalau baru memang tak ada lah motor 600 yang 20,000 lebih. Yang terbaik aku rasa XJ6. Tak kisahlah korang nak ambil diversion ke atau XJ6 naked ke, that bike is fantastic man. Kalau kau nak commute pakai motor XJ6 tu pun sedap. Memang the best dalam line dia. Even MT-09 ni pun tak sedap kalau nak bawa commute
Sebab enjin dia very ganas. Enjin MT-09 ni sangat ganas. Dia tak suka sangat pada kelajuan rendah. Tapi XJ6, ER6 ke, MT-7 ke, CBR 5650F tu ke, itu memang motor commute. Memang terbaik lah kalau nak bawa jalan-jalan, pergi office and pergi touring lah. Kalau korang nak pergi ride dengan kawan kan, pun tak ada masalah. Sebab enjin dia pada low rev pun dia smooth je, dia relax je. Sebab tu beza je motor sport, superbike sport bukan superbike, motor sports, dia punya tuning dia memang smooth. Tapi dalam kategori 650 ni, yang terbaik aku rasa XJ6 lah, pada range harga 20,000. Sebab CBF 650 nak dapat 20,000 memang aku rasa agak susah lah, unless orang tu betul-betul desperate nak jual motor dia kan. So kalau kau ada 20,000, cari je XJ6. Memang korang puas hati. Tak percaya, pergi join group XJ6 sana, tanya diorang betapa bestnya motor tu. So guys, aku rasa sampai sini je lah aku review. Bukan review lah, bagi tips pasal beli motor. Kepada yang tak pernah naik motor, macam ni lah naik motor. Hari-hari kena hujan. Kalau dah musim hujan macam ni kan, bertabah je lah. Okay guys, jangan lupa like video and subscribe. Bye.